Assalamualaikum. Hari ni akak nak masak mi goreng untuk 15 orang makan. Jom tengok cara akak buat. Confirm sedap dan cukup untuk semua. Ini bahan-bahan yang akak guna. 5 biji bawang besar, 5 ulas bawang putih, daging ayam, fish cake dan fish ball, 4 bungkus mi kuning, sayur sawi, segenggam ikan bilis dan cili kisar. Jom kita masak. Mula-mula panaskan minyak, tumis bawang putih, bawang merah, ikan bilis yang sudah dikisar sampai wangi. Masuk cili kisar, kacau sampai pecah minyak. Tambah sos tiram, kicap manis, kicap masin, sos cili, kacau sampai sebati. Masuk isi ayam, fish cake dan fish ball, kacau hingga masak. Masuk 6 biji telur. Letak garam, gula dan serbuk perasa. Bila semua bahan tadi dah masak, bolehlah kita masuk mi kuning dan sayur sawi. Kacau sampai sebati. Dah siap. Tambah daun bawang dan cili besar potong ke atasnya. Nampak menarik kan? Dah siap. Mi goreng simple tapi cukup rasa untuk 15 orang makan. Kalau suka, jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi di video seterusnya. Bye!